An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifati al-masjid farajahu an-nasu fanahahum nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qada bawlahu amara nabi sallallahu alaihi wasallam bizanubin min ma'in fa uhriqa alaihi muttafaqun alaihi. Okey, mafhum daripada Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahawa uh, ada seorang Arab Badui yang mana datang kepada Masjid Nabawi, lalu dia kencing di salah satu tempat dalam masjid. Lalu kaum muslimin yang mana ketika itu ada dalam masjid, dia merhendiklah orang Badui ni. Kan? Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah mereka. Sahabat-sahabat, ketika orang Badui itu telah pun selesai berbuang air kecil, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka untuk mengambil setimba air, lalu air itu disiramkan kepada bekas kencing orang Badui tersebut. Muttafaqun alaih.